Halo, nama saya Muhammad Izzah Afiq. Saya wakil daripada student IPT dan hari ini kami ada program. Program itu ialah program keselamatan kejuruteraan Petaling Jaya yang dianjurkan oleh pihak JMB. Di sini macam-macam aktiviti yang diorang anjurkan, iaitu seperti ceramah AADK, ceramah kesihatan KKM. Lepas tu untuk kanak-kanak ada pertandingan mewarna dan booth jualan lah. Booth jualan ni macam-macam yang dia jual seperti baju dan makanan dan minuman lah. Program ni dia bukannya dia program kejiranan, maksudnya program ni untuk mengeratkan silaturahim untuk jiran-jiran yang dekat sini. So kami sebagai wakil IPT Skill untuk meriahkan suasana dekat sini. Okey, sekarang saya berada dekat booth ADK dan saya bersama Cik Mazlan. Cik Mazlan. Okey, Cik Mazlan boleh terangkan apa program yang berlangsung sekarang dan apa ADK yang buat dekat program ni? Kami dijemput pada pagi ini untuk membuat pameran. Pameran yang bertujuan menyampaikan kepada masyarakat bahawa bahayanya gejala dadah. Dan di sini dipanggil program komuniti lah untuk pagi ni. Okey, di sini juga kita ada membuat pameran dan di dalam dewan kita adakan ceramah lah yang berkaitan dengan bahayanya gejala dadah. Di sini ada pameran contoh-contoh dadah-dadah berbahaya yang menunjukkan bahawa sekarang bagaimana masyarakat nak mengetahui, nak belajar tentang maklumat-maklumat yang berkaitan dengan dadah. Okey. Ada apa lagi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sama.